SK Taman Megah Ria. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke video podcast MySetCare Challenge 2026 dengan tema Sejahtera Cyber. Saya Mikaela selaku hos pertama anda. Saya Gabriel selaku hos kedua pada hari ini. Hari ini, kita akan membincangkan satu isu yang semakin hangat diperkatakan dalam masyarakat digital iaitu cybervigilantism di mana netizen bertindak sebagai penghukum di media sosial tanpa melalui saluran yang betul. Bersama kami hari ini ialah 3 orang panel yang akan berkongsi pengalaman dan cadangan berkaitan kesan cybervigilantism terhadap individu dan masyarakat. Perbincangan ini bertujuan memberi kesedaran agar kita semua menjadi warga cyber yang lebih berempati dan bertanggungjawab. Mari kita mulakan dengan soalan pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan cybervigilantism dan mengapa ia semakin berleluasa? Cybervigilantism ialah apabila masyarakat digital mengambil alih peranan undang-undang dan menjatuhkan hukuman hanya melalui satu klik. Tanpa siasatan, tanpa pembelaan, ia berleluasa kerana dunia hari ini terlalu panas. Satu video dimuat naik dalam beberapa minit, ribuan komen menjadi hakim. Dan yang paling membimbangkan, kebenaran sering datang lewat tetapi hukuman netizen datang dahulu. Apakah faktor yang mendorong netizen bertindak sebagai hakim? Kadang-kadang bukan sebab kebenaran tetapi kerana perhatian, share, like dan viral. Ditambah pula dengan kekurangan literasi digital. Ramai tidak sedar bahawa satu perkongsian boleh menjadi satu penganiayaan. Apabila marah menguasai fikiran, rasional hilang dan manusia berubah menjadi penghukum tanpa sedar. Apakah kesan terhadap mangsa? Bayangkan bangun pagi dan seluruh dunia mengenali anda. Bukan kerana kejayaan, tetapi kerana kesilapan yang belum tentu benar. Mangsa mengalami tekanan emosi dan kemurungan. Lebih menakutkan, maklumat peribadi tersebar. Keselamatan diri terancam. Bukan sahaja di alam maya, tetapi juga di dunia sebenar. Bagaimanakah ia menjejaskan keharmonian masyarakat? Ia menentukan asas keadilan kerana keadilan memerlukan bukti, bukan persepsi. Bila semua orang jadi hakim, siapa lagi yang menjadi pelindung? Akhirnya, kita hidup dalam masyarakat yang cepat dihukum, tetapi lambat memahami. Apakah langkah terbaik untuk menangani isu ini? Mulakan dengan satu prinsip mudah. Fikir sebelum kongsi. Gunakan saluran yang betul. Laporkan, bukan viralkan. Dan ingat, dan yang paling penting, ingat bahawa di sebalik setiap akaun ada seorang manusia yang mempunyai maruah dan kehidupan. Daripada perbincangan kita hari ini, jelas bahawa cybervigilantism bukanlah satu bentuk keadilan, tetapi satu tindakan yang boleh membawa kepada ketidakadilan tanpa kita sedari. Walaupun niat sesetengah netizen mungkin untuk menegakkan kebenaran, namun tindakan menghukum tanpa bukti dan tanpa saluran yang sah boleh membuat kesan yang sangat besar. Kita perlu sedar bahawa setiap perkongsian dan setiap tindakan alam maya mencerminkan siapa diri kita sebagai warga cyber. Oleh itu, marilah kita bersama-sama membina budaya sejahtera cyber dengan mengamalkan sikap berempati dan bertanggungjawab dalam setiap tindakan. Gunakan teknologi untuk menyebarkan kebaikan, bukan kebencian. Kerana dunia digital yang sejahtera bermula daripada kita. Sejahtera cyber, tanggungjawab kita bersama. Sekian, terima kasih. Selamat tinggal. Makin